Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. Okey, hari ini kita akan buat sikit perubahan. Sebab hari ini kita tak akan review Beyblade, tapi saya akan review benda lain. Sebab video ini lebih kepada video penerangan ringkas tentang apa itu sebenarnya Beyblade. So, apa yang kita akan review hari ini, saya akan terangkan tentang, ya, ini dia, Beyblade Burst Guidebook. Beyblade Burst Guidebook. Okey, ni saya download daripada website Beyblade Burst lah. So saya dah print out. So kita boleh tengok dalam dia, kandungan dia, untuk kita ketahui apa itu Beyblade. Okey, so video kali ini lebih untuk pengetahuan kepada kita tentang Beyblade. So sesuai kepada siapa yang baru nak memulakan hobi bermain Beyblade ini, ataupun untuk ibu bapa sebagai panduan nak belikan hadiah Beyblade kepada anak-anak. Okey, jom kita review buku Beyblade Burst Guidebook. Jom. Okey, ni buku yang saya cakap tadi. Buku ni boleh di-download lah dekat website, ada. So, dia dalam format PDF lah. So, saya dah print. So, mari kita lihat kandungannya. Okey, ni muka surat depan dia, Beyblade Burst. Okey. So, sebelum tu pendahuluan lah. Apa sebenarnya Beyblade Burst ini? Beyblade Burst ni boleh kita katakan sebagai gasing moden lah. Okey, gasing yang kita modernkan, yang kita main. Okey, so ni muka surat dia. Muka surat yang ni ada tulis WBBA. WBBA ni sebenarnya adalah World Beyblade Battling Association. So ni ada mesej daripada mereka lah, WBBA. Okey, seterusnya kita boleh nampak ni watak utama lah dalam cerita Beyblade Burst. Okey, so ni nama dia Volt lah. So kalau tanya anak-anak kita, mesti dia kenal lah. Tetapi kalau dia memang minat Beyblade, kartun Beyblade lah, ada kat Astro. So dekat YouTube pun banyak lah kartun Beyblade. So inilah Beyblade Burst, kalau kita nak tahu apa itu. So dia adalah gasing moden yang ada 3 komponen. So komponen pertama, kita boleh panggil dia sebagai energy layer, ataupun secara ringkas kita panggil dia layer lah. So layer ni adalah komponen paling atas yang membentuk Beyblade Burst ni. So dia boleh terdiri daripada plastik dan makin berevolusi dan kini ada yang plastik telah dikombinkan dengan besi lah. Okay, next komponen kedua adalah forged disc, ataupun disc lah. Disc ni bahagian tengah untuk Beyblade Burst, untuk Beyblade zaman kini lah. So bahagian tengah ni dia lebih bertindak sebagai pemberat lah kepada Beyblade tersebut. So setiap Beyblade berbeza lah dia punya bahagian disc. Sama juga bahagian layer, setiap Beyblade berbeza lah layer. Layer ni lah yang membentuk rupa Beyblade tersebut. So yang last sekali, komponen paling bawah, performance tips, ataupun nak senang kita panggil driver lah. So kalau saya panggil driver. So kalau tengok video saya sebelum ni, setiap Beyblade tu memang ada driver berbeza, dan driver itulah yang memberi ability berbeza kepada Beyblade tersebut. Ada jenis pertahanan, ada jenis serangan, stamina dan balance. So kombinasi 3 ni lah yang membentuk gasing moden. Macam ni watak kedua lah, kawan pada Volt, nama dia Shu. Tengok dia cakap apa. Command parts to create different tops and send a customized bay into battle. Okay, next kita tengok. Seterusnya penerangannya adalah tentang Beyblade Burst, jenis-jenis dia lah. So kepada ibu ayah saya ni, kalau nak belikan Beyblade untuk anak, kena tahulah. Ataupun untuk pemula hobi Beyblade ni, kena tahu kita nak main Beyblade jenis apa. Kalau kita jenis suka serangan, kita kena beli jenis attack lah. So Beyblade pertama dia adalah attack type, itu jenis serangan. So kalau saya nak terangkan, Beyblade attack ni dia jenis yang akan pusing secara laju. Selalunya dia akan mengelilingi base stadium lah. Dalam stadium tu dia pusing, dia akan attack bay lawan lah. So cuma keburukan dia berpusing tak lama. Dia berpusing secara ligat tapi tak lama. So kalau kita nak guna jenis attack type ni, kita kena pastikan kita dah kita dah kalahkan lah, atau kita dah berjaya selesaikan musuh kita lah, kalahkan dia sebelum bay kita berhenti berpusing. Kedua, jenis stamina type. Stamina type ni dia jenis berpusing lama lah, iaitu ni are designed to maintain their spin when left untouched.
So selalunya dia ni jenis yang berpusing pada satu tempat dan pusing lama. So kalau kita minat jenis stamina, kita boleh beli Beyblade jenis stamina. Yang ketiga jenis defense type. Defense type ni jenis pertahanan. Selalunya jenis pertahanan ni dia jenis yang berat lah, Beyblade yang berat. So kalau kita attack dia, memang dia selalunya tak jadi apa-apa. So dia jenis bertahan. Kalau kita berminat untuk main Beyblade jenis bertahan ni, boleh main Beyblade jenis bertahan. So Beyblade bertahan ni selalu bila kena attack, dia akan cuba melemahkan Beyblade yang attack dia. So dia akan menang perlawanan tersebut lah. Yang ketiga balance type. Balance type ni dia lebih unik lah, sebab dia combine semua ability yang ada. Dia ada attack, dia ada stamina, dia ada defense. So bagus juga kalau kita beli jenis balance type ni, sebab kita ada 3 strategi kalau kita nak pilih. So inilah tadi attack type, stamina type, defense type dan balance type. So semua boleh tahu, nak beli Beyblade kena tahu ada 4 jenis Okay, next, cara kita nak battle. Macam mana cara kita nak battle? Okay, kita nak battle, kalau ibu ayah sana nak lebih proper, belikan anak-anak base stadium. Dah banyak base stadium yang bootleg, yang daripada China. Kalau tak mampu beli original Takaratomi pun boleh lah. Kalau tak mampu juga boleh lah main dalam basin atau kuali. Tapi saya tak syorkan lah, sebab nanti takut rosak driver Beyblade anak-anak kita. So belikan mereka base stadium. So lancarkan Beyblade. Kiranya cara nak main dia kena main at least 2 orang lah. Biasanya memang kalau official pun main 2 orang. So kita akan lancarkan Beyblade kita dalam base stadium ini, dan kita lihat siapa dapat mata dulu, dia akan menang. So ada beberapa lah. Ada orang dia akan suka main untuk sampai 3 mata. Ada yang main 2 mata saja. Selalu saringan awal kita akan main 2 mata. So nanti dah macam dah semi final ke, baru main 3 point lah. So macam mana cara nak dapat point? Satu, dia ada 3 cara lah, saya terangkan satu-satu So point yang pertama, kita akan dapat 1 markah sekiranya kita buat ring out finish, ataupun dalam kartun kita akan panggil dia sebagai penamat keluar gelanggang. So sekiranya kita berjaya keluarkan pihak lawan daripada gelanggang, kita akan dapat 1 mata. Okay, ni ring out finish, penamat keluar gelanggang. So B kita tolak B lawan sampai dia keluar daripada gelanggang. So 1 mata di situ. So next, okay, seterusnya kita terangkan tentang point kedua, macam mana nak dapat lagi 1 point, iaitu survivor finish. Okay, survivor finish ataupun kita tengok dalam kartun dia akan panggil sebagai penamat hidup. So survivor finish ni berlaku kalau bila kita dan lawan kita berpusing, dan siapa yang berhenti dahulu, dia adalah yang kalah. So kalau kita Beyblade terakhir berpusing, kita adalah pemenangnya dan kita akan dapat 1 point. Okay, yang terakhir adalah burst finish. Burst finish ni special sikit lah, ataupun dalam kartun kita panggil sebagai penamat pemusnah. Sebab kalau kita berjaya buat burst finish, kita akan dapat terus 2 point, 2 markah. So macam mana burst finish ni kita nak dapat? Dengan cara kita musnahkan B pihak lawan, iaitu kita hancurkan mereka. So 3 komponen Beyblade lawan tadi akan pecah apabila kita langgar, dan kita akan dapat kemenangan dengan 2 point, iaitu penamat pemusnah. So kalau kita main 2 point, kita buat burst finish, kita terus menang lah, sebab kita dapat 2 markah. Tapi kalau kita main 3 point, kalau kita buat burst finish, kita kena menang lagi sekali, ada round second lah, sampai kita dapat survivor finish atau ring out finish, penamat hidup ataupun penamat keluar gelanggang. So itulah cara dia guys semua. Untuk kita tahu cara kita peraturan lah macam mana untuk kita menang dalam sesi battering. Okay, next kita tengok seterusnya. Okay, so dalam buku ni ada cakap pasal battle tips lah. So tip dia, collect, customize, compete. So kita kumpul lah hobi kita ni. Kalau kita ada duit, kita kumpul duit, kita beli beberapa Beyblade. Lepas tu kita buat eksperimen, kita customkan Beyblade tersebut, kita combine layer-layer berbeza dengan disc berbeza, dengan juga dia punya driver berbeza. So kita akan buat satu Beyblade custom yang ikut style kita tersendiri. So kita
kita akan tingkatkan kreativiti kita lah. So dan kalau kita dah jumpa Beyblade style kita compete lah, lawan lah dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran kita. Kita lihat siapa yang hebat. Okay, next, apa lagi? Saya rasa itu saja untuk penerangan saya. Dan kawan-kawan bolehlah terus ke Beyblade. Kita mulakan hobi Beyblade kita, Beyblade. Okey, itu saja. So, secara ringkasnya saya nak terangkan balik kepada ayah ibu yang nak belikan anak-anak. Beyblade ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada 3 komponen, iaitu layer, disc dan juga performance tip ataupun driver. So, ada jenis, ada 4. Jenisnya ada 4 lah. Ada attack, ada stamina, ada defense atau balance. So, kena lihatlah style apa yang anak-anak kita sesuai. Okay. So, ini cara lawan tadi. 1 point kalau kita buat penamat keluar gelanggang, 1 point kalau kita buat penamat hidup, dan 2 point jika kita buat burst finish atau penamat pemusnah. So, siapa dapat point dulu dia menang. So, saya rasa itu saja. So, jumpa lagi pada video akan datang, di mana video seterusnya saya akan terangkan tips-tips memilih Beyblade. Tips-tips ringkas lah kepada ibu ayah, terutamanya kalau nak belikan Beyblade untuk anak-anak. Ada tips dia lah. So, teruskan follow channel saya untuk tips seterusnya. Okay, Assalamualaikum.